salam sejahtera. Saya Dr. Haris Abdul Rahman. Doktor, kanser saya stage berapa? Itu soalan yang selalu kita dengar bila bercakap tentang kanser. Hari ini saya nak terangkan satu perkara yang sangat kerap kita dengar bila bercakap tentang kanser, iaitu stage. Dan bila dengar perkataan stage, ramai terus rasa risau dan tertanya-tanya. Seolah-olah ada nombor yang menentukan nasib kita. Sebenarnya tidak begitu. Stage adalah cara untuk doktor memahami keadaan penyakit dengan lebih jelas. Baik, kita mulakan dari asas. Apa itu stage? Secara mudah, stage bermaksud sejauh mana kanser itu berada dalam badan. Adakah ia masih kecil dan setempat atau sudah melibatkan kawasan lain? Itu sahaja. Ia bukan ukuran teruk atau tidak secara mutlak. Ia lebih kepada di mana kita sekarang dalam perjalanan penyakit itu. Biasanya kita bahagikan kepada stage 1, 2, 3 dan 4. Stage 1 selalunya bermaksud kanser masih kecil dan setempat. Stage 2 dan 3 menunjukkan ia mungkin sudah membesar atau melibatkan kawasan berdekatan. Stage 4 pula bermaksud kanser telah merebak ke bahagian lain badan. Walaupun nampak seperti nombor yang mudah, realitinya setiap kanser berbeza. Sebagai contoh, stage 3 bagi satu jenis kanser tidak sama dengan stage 3 bagi jenis lain. Cara rawatan, peluang sembuh dan perjalanan penyakit semuanya mungkin berbeza. Jadi kita tidak boleh banding secara terus. Satu lagi perkara penting. Untuk kanser darah seperti leukemia atau limfoma, konsep stage ini tidak sama seperti kanser organ. Ada jenis kanser darah yang memang tidak menggunakan stage 1 hingga 4 langsung. Ia menggunakan sistem lain. Ia sebaliknya dilihat dari segi jenis sel, genetik dan tindak balas terhadap rawatan. Kanser seperti leukemia tidak dinilai menggunakan stage. Pada peringkat diagnosis lagi, sel kanser sudah ada di seluruh badan kerana ia mengikut peredaran darah. Ramai juga orang yang berfikir, kalau stage awal mesti selamat, kalau stage lewat mesti tiada harapan. Ini tidak tepat. Ada kanser stage awal yang memerlukan rawatan intensif, ada juga kanser stage lanjut yang masih boleh dirawat dengan baik dan pesakit hidup lama dengan kualiti hidup yang baik. Rawatan hari ini sudah jauh berubah. Kita ada kemoterapi, terapi sasaran atau targeted therapy, imunoterapi dan cellular therapy. Jadi stage hanyalah satu bahagian daripada gambaran besar. Ia cara mudah untuk kita tahu di mana permulaan penyakit kita. Sekarang bagaimana doktor tentukan stage? Biasanya kita gunakan gabungan pemeriksaan, imbasan seperti CT scan atau PET scan, biopsi dan juga ujian darah. Ianya bergantung kepada jenis kanser itu sendiri. Apa yang lebih penting ialah keseluruhan penilaian oleh doktor. Baik, sebelum kita akhiri, saya nak simpulkan dengan satu mesej yang jelas. Stage adalah alat untuk membantu doktor merancang rawatan. Ia bukan penentu masa depan anda. Kalau anda atau ahli keluarga sedang melalui proses rawatan kanser, fokus kepada memahami pelan rawatan dan berbincang dengan doktor anda secara terbuka. Setiap kes adalah unik dan rawatan hari ini ada banyak pilihan. Kalau anda masih keliru tentang keputusan atau istilah yang digunakan, bawa soalan itu kepada doktor anda. Terima kasih kerana mendengar.